Ada korang yang mana tengah mencari rumah dalam kelab golf dekat area Shah Alam, maybe korang boleh consider rumah ni. Layan video ni sampai habis. Rolling. Orang gaya dia tak tahu nak buat apa kan. Kalau aku bila kau dah bersedia, dari kosong jadi nyata, aku termimpi jadi harta. Abang Haru pedagang rumah, kalau aku bila kau dah bersedia, dari kosong jadi nyata, aku termimpi jadi harta. Pagi-pagi dah hustle, phone tak pernah silent. Klien banyak tanya, aku jawab semua compliance. Sukses palon, aku guide sampai clear. First time buyer pun boleh jadi pro. Assalamualaikum, bertemu kembali kita dalam channel YouTube Abang Hairul Pedagang Rumah. Agak lama juga abang tak buat video house tour ni. Okey, hari ni kita berada dekat kelab golf Sultan Abdul Aziz Shah, yang mana lebih sinonimnya dikenali sebagai KG Saas Section 13 Shah Alam. Okey, kat belakang abang ni ada satu rumah triple story semi-D dalam Villa Element. Okey, rumah ni dia adalah open title, semua bangsa boleh beli, tak ada. Dia punya build up adalah 4192 kaki persegi dengan keluasan bukaan 40 dan memanjang 80 kaki. Rumah ni mempunyai 5 bilik plus 1 bilik dan 6 tandas. Tanpa membuang masa, let's go kita review. Rumah pun sangat menarik. Nombor 8, jalan 2. So 8 campur 2, 10. 10 tambah 1 jadi 1. Memang cemerlang lah. Okey, ini dia punya parking. Okey, parking dia boleh muatkan lebih kurang 3 buah kereta. Sangat selesa lah. 1, 2 dan 3. Dan di bahagian belakang masih boleh masuk kereta lah. Korang tengok, jiran-jiran pun ada yang parking kat bahagian sana. Dan bahagian tepi sini ada lagi tanah. Ada tanah lebih kurang 10 kaki kat bahagian sini. Korang boleh buat macam-macam. Kat sini boleh buat garden kat bahagian depan. Bahagian belakang pun ada. Dia dah separate bahagian depan dan bahagian belakang. Maybe kat bahagian belakang korang boleh buat swimming pool. Ada juga neighbor yang buat swimming pool dekat bahagian belakang tu. Rumah tu dia buat swimming pool untuk anak-anak kat bahagian sana. Let's go, kita masuk bahagian dalam. Selamat datang dan jemput masuk. Inilah bahagian dalam rumahnya. Okey, orang masuk saja akan nampak ruangan family dekat bahagian sini, yang mana ruangan family dia adalah double volume ceiling macam ni. Sangat tinggi, korang boleh taruh chandelier kat bahagian atas tu. Sangat nice. Ada 2 pintu sliding door yang besar. Korang boleh buka macam ni, boleh pergi ke bahagian tepi sana. Dia sangat besar. Pintu dia, folding door dia sangat besar. Ada 3, boleh buka besar macam ni. Dan dekat bahagian sini adalah ruangan dining area. Okey, tengok sebelah sini. Maybe kat sini korang boleh buat jenis dining area yang boleh terus ada sinki. Dia dah ada ruangan macam ni. Senang. Buat round table, tengah ada sinki. Memang cantik. Dan rumah ni yang specialnya, dia dilengkapi dengan lift. Selalu orang tak nak beli rumah 3 tingkat sebab bilik master kat atas penat nak naik kan. So yang ini, rumah ni korang tak payah naik, dah ada lift. Dia dah ada built-in lift. Okey, jom kita sambung lagi. Okey, kat bahagian bawah ni ada 2 bilik, yang mana 1 bilik tidur dan 1 lagi ni plus 1 lah. Plus 1 yang mana ini adalah store. Store atau nak jadikan maid's room, maybe boleh kot. Maid's room, katil single bed dekat bahagian sini. Dia punya almari kat bahagian sana. Cuma dia kurang nice lah, sebab dia kat depan tengah. Dan sebelah kiri, sebelah kanan ada satu. Ini belah kanan ni, ini adalah satu lagi tempat mana Swiss wiring semua sinilah. Okey, lupa nak bagi tahu, rumah ni dah dilengkapi dengan solar system dan smart home. So korang tinggal nak install sikit je lah. Bahagian kitchen ada satu lagi toilet kat bahagian sini. Dan bahagian
belakang sekejap kita buka dulu. Nampak? Kat bahagian belakang sini, sekiranya dapur korang tak cukup besar, korang boleh extend lagi kat bahagian belakang ni. Mari sini. Tengok betapa luasnya dia punya bahagian belakang sini. Korang boleh buat memanjang sampai sana. Dan kat sini juga dah ada plug pula apa ni, tempat air untuk korang punya laundry area kat bahagian sini. Maybe korang boleh buat glass punya tertutup kan. Boleh buat laundry yang kat bahagian sini. Dan korang punya wet kitchen. Okay, jom kita sambung satu lagi bahagian dekat bahagian bawah sini, yang mana bilik, ada satu bilik dekat bahagian tepi sana. Okey, ini dia macam bilik dia tersorok sikit. Ada satu laluan sikit kat sini. Ni bilik dia punya kat bahagian bawah. Maybe boleh lepas lah bilik. Korang nak jadikan bilik maid pun boleh, atau guest boleh muat lah, katil single atau double. Kalau katil queen size dia agak sempit sikit, dan dia boleh menggunakan toilet dekat bahagian tepi situ. Okey, jom kita naik tingkat atas. First floor, di mana terletaknya lagi 2 bilik tidur dan 1 ruangan family area. Naik sahaja dari tangga, sebelah dia ada lift dan tangga menuju ke second floor. Kita review bahagian bilik tidur dulu. Let's go. Okey, ini bilik tidur pertama kat first floor. Bilik dia just nice. Size boleh masuk katil double bed, yang mana bagi abang ni queen size lah. Queen size, ada tingkap macam ni. Basic bilik lah, siap dah ada plastic ceiling. Kalau korang nak buat plastic ceiling pun boleh, sebab dia buat macam ni, pattern L box ni, dan dia dilengkapi dengan tandas dia. Okey, jom kita tengok bilik kedua. Okey, bilik kedua dia besar. Dia memanjang daripada sana sampai ke sini. Dia memanjang dan ada tingkap yang superb luas ini. Yang ini katil king size boleh masuk macam ni. Kat bahagian tepi sana korang boleh buat walking closet juga tepi sini. Okey, dan dia dilengkapi dengan bilik. Yang menarik dia punya toilet tu, tengok ni, dia punya tile semua warna-warni macam ni. Menarik lah, bagi abang dia menarik lah. Kita review sebelah bahagian tepi sini pula. Okey, bahagian sini ini adalah ruangan family area dekat first floor. So kat bahagian bawah, contohlah ada tetamu masuk, so anak-anak korang boleh chill kat bahagian atas sini. Bahagian luar sini, bahagian luar ni pun menarik juga. Korang boleh buka tingkap ni, korang boleh extend sampai ke depan macam jiran depan tu. Tengok sana, jiran sana dia open space, open. Yang ini jenis tertutup. Maybe dia buat gym, ataupun dia buat tambah bilik ke, kita tak tahu. Tapi dia boleh buat macam ni. Rumah ni free, boleh buat macam tu. Dan ini macam tadi kita tengok, dia volume ceiling. Macam tadi kita tengok kat tingkat bawah, dia boleh nampak sampai atas. Kat sini korang gantung chandelier, memang menarik lah. Dan ini ruangan ni besar. Maybe boleh, kalau sekiranya korang ada cucu atau anak yang kecil, boleh tempat jadikan playground dekat sini. Sebelah sana maybe korang boleh buat korang punya working space, atau tempat anak punya study pun boleh. Jom kita naik tingkat atas. Kita sekarang berada dekat second floor, di mana terletaknya bilik master di sebelah kiri sini, dan ada lagi satu bilik di sebelah kanan. Kalau korang malas naik tangga, macam kita awal bagi tahu, rumah ni ada lift. So lift dekat sini, bahagian sini. Jom kita tengok satu bilik dulu. Okey, bilik yang kedua dekat second floor. Inilah bilik dia, just nice. Boleh masuk katil king size. Dekat bahagian tepi sini korang boleh buat almari. Kalau korang taruh katil sebelah sini, almari di sebelah sini. Tapi better kat sini, dapat pencahayaan yang lebih untuk korang punya tu. Rumah ni dah ada aircon point, lengkap semuanya. Dan ada satu toilet. Setiap bilik kat rumah ni ada toilet masing-masing lah sendiri. Design dia semua sama, warna-warni tu, dia punya tile kecil macam tu. Ada tingkap yang besar, dapat cahaya. Jom kita tengok
bahagian yang bagi abang antara yang paling menarik dekat dalam rumah ni lah, welcome to bilik master. Korang tengok sebesar-besar alam ni rumah ni. Dia punya bilik master dia sangat besar. Ada 3 tingkap, 1, 2, 3. Pencahayaan memang sangat cerah. Lagi tak cukup tingkap sini, kat bahagian sini sebesar-besar dinding ni dilengkapi dengan tingkap kaca macam ni. Okey, di bahagian kanan ada 2 pintu sliding door yang mana korang boleh buka terus akses ke bahagian open space ini. Ni kat bahagian atas ni macam-macam korang boleh buat, ikut kreativiti korang. Nak jadikan gym, korang nak tempat korang chill-chill, layan. Dia open space terbuka macam ni. And then inilah view bahagian depan dia. Korang boleh tengok macam ni. Kebanyakannya jiran-jiran semua dah buat, ada yang buat jadikan macam ni, tutup, dia orang tutup pakai glass, ada yang extend macam tu. Tempat chill lah, tempat chill. Okey, jom kita tengok lagi satu bahagian di mana terletaknya. Kalau bilik master mestilah ada walk-in closet. Ini dia tak ganggu. So ini adalah ruangan wanita ataupun lebih kata orang rumah kita lah. Orang rumah kita dia mesti nak letak baju, banyak space. Ini korang boleh buat seluas-luasnya ni penuh. Boleh buat tempat dia punya makeup kat sini. Kalau tak nak ni tutup je. Tutup ni korang jadikan 2 side, kiri kanan boleh. Taruh meja makeup dekat bahagian sini. Dan ini adalah bahagian terakhir dalam rumah ni, yang mana ini adalah bilik master, toilet bilik master. Ada 2 sinki dilengkapi dengan bathtub dia. Okey, dan dia ada tingkap macam ni, boleh extend. Sini cuba kita punya view adalah rumah-rumah lah belakang. Rumah ni harga dia 2.3 juta dan antara yang paling murah dalam Villa Element. Okey, sedikit info tambahan. Kawasan Villa Element ni adalah perumahan strata title. Okey, sekiranya korang berminat dengan rumah ni, korang boleh kontak abang. Nombor dekat sini. Korang boleh kontak WhatsApp, Telegram atau apa saja. InsyaAllah abang akan reply secepat yang boleh. Dan abang nak minta jasa pada korang, mana yang belum subscribe, tolong subscribe channel abang ni supaya abang lebih bersemangat review untuk korang. Jumpa korang di next video abang yang seterusnya. See you, bye bye, ciao ciao.